Uh, sebenarnya saya datang ajak besar. Ajak besar? Kahwin? Ya betul kamu ni Khalid. Betul lah Pak Din. Pak Din, semenjak kematian Pak Aziz, banyak memberi hikmah pada saya, Pak Din. Nik, tapi tak macam terburu-buru sangat ke Khalid? Ha? Budak tu pun... apa nama budak tu? Yam. Yam aja. Nama penuh? Ayam. Ha? Gurau je lah. Pak Din, saya baru kenal dia Pak Din pagi tadi. Terus jatuh cinta. Astagfirullahaladzim. Baru kenal pagi tadi. Nama pun tak sempat tanya lagi. Dah ajak kahwin. Biar betul kamu ni Khalid. Khalid, kerja nikah kahwin ni bukan kerja main-main tau. Ini bukan dalam cerita cowboy. Saya tahu itulah. Allah. Pak Din, saya rasa memang sampai jodoh saya Pak Din. Dan bagi membuktikan kejantanan saya harus berani untuk bagi tahu orang saya jantan. Pak Din juga cakap macam tu kan? Pak Din memang suka makan mi Bandung ni. Ya ke? Awak dah lama kenal Khalid? Baru je. Pagi ni dia ajak yang kahwin. Cik Leha, ni nak bawa naik atas ke? Ya. Langkah kanan kamu, Lek. Ni ada mi Bandung kita makan sama. Cik Leha, susah-susah je. Okeylah. Ayolah, terima kasih. Tak apa, biar abang yang buat, Kamu ni tak biar main tuang kaya, bang? Okey, tak apa. Biar abang yang buat.